pada tahun 2021 dapat duit bonus terus beli emas 24,000. Jadi saya buat apa dengan 24,000? Beli 100 gram duduk keras kat sini. Hari ni tak buat apa-apa pun tuan-puan, tapi emas saya bernilai 58,000. Pada 5 tahun lepas 100 gram boleh beli sebuah kereta Azia. Hari ini 100 gram boleh beli sebuah kereta Myvi. Bermakna kata bila orang kata alah emas memegang kuasa beli tak meningkatkan kekayaan, saya kurang bersetuju. Sebab saya melihat sendiri bagaimana emas saya 100 gram ini daripada sebuah Azia boleh beli kereta Myvi. Saya yakin lagi 3-4 tahun boleh beli Toyota Vios, Toyota City. Lepas tu lagi 3-4 tahun selepas tu pula boleh beli pula Honda Civic. Lepas tu pula boleh beli Mercedes. Nampak? Jadi bila orang kata tak, dia kaya lah Cik mesti simpan emas, saya kurang setuju sebab pengalaman saya berbeza. Tuan-puan nak dengar cerita tentang simpanan emas, kena dengar dengan orang yang benar-benar simpan emas. Macam ni tuan-puan. Alright, 2018 7,268 boleh hantar seorang menunaikan umrah. 10 dinar boleh hantar seorang menunaikan umrah 7,268. Alright. Hari ini 10 dinar 25,000. Boleh hantar 4 orang menunaikan umrah. Kalau dulu seorang boleh menunaikan umrah dengan 10 dinar, hari ini 10 dinar 4 orang boleh menunaikan umrah. Bermakna kata dengan emas kekayaan kita bertambah, cuma kita tak sedar saja. Puan Nasyiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftar kat akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nasyiah.